Kalau anda perhatikan, sejak kebelakangan ini, tajuk-tajuk utama berita di Malaysia ni memang hangat dengan cerita siasatan dan tangkapan rasuah. Satu demi satu agensi digempur, nama-nama besar pun dipanggil. Persoalannya sekarang, adakah kita sedang menyaksikan satu permulaan yang betul-betul tulen atau ini cuma ulangan episod lama dalam panggung politik negara kita? Inilah dilema yang bermain di fikiran ramai orang kan. Di satu pihak, kita nampak tindakan penguatkuasaan ni macam makin berani, makin tak kenal pangkat. Tapi, di pihak lain pula, sinisme orang ramai tu masih tebal. Dan ia lahir daripada sejarah janji-janji yang tak pernah pun ditepati. Dan keraguan ni, jujurnya, ia bukan datang dari tempat kosong. Rakyat dah terlalu lama tengok janji reformasi yang separuh jalan, kes-kes besar yang akhirnya senyap macam tu je. Jadi bila orang ramai rasa skeptikal, kita boleh faham kenapa. Tuduhan yang paling biasa kita dengar, wayang politik. Ayat ni senang sangat diterima sebab ia kena dengan rasa kecewa yang dah lama terpendam. Setiap kali ada tindakan tegas, soalan yang sama akan muncul. Ini betul-betul bersungguh ke atau sekadar lakonan untuk raih sokongan? Tapi, kalau kita perhatikan betul-betul, ada sesuatu yang rasa lain kali ni. Siasatan sekarang ni dah mula mendembusi benteng jabatan dan agensi yang dulu kita anggap sebagai kebal, yang jarang sekali orang sentuh. Mereka yang satu masa dulu dilihat terlalu besar untuk jatuh, sekarang dah masuk dalam radar. Siasatan kini dah masuk ke dalam institusi paling strategik negara. Kita tengok siasatan ke atas Angkatan Tentera Malaysia melibatkan nama-nama yang dulu dianggap tak boleh dipersoal. Kita tengok tindakan keras terhadap Jabatan Imigrasi, menyasarkan rasuah yang dah berakar umbi di pintu-pintu masuk negara kita. Ini bukan lagi operasi biasa. Ini adalah satu isyarat yang sangat jelas. Tindakan-tindakan ni semua seolah-olah menghantar satu mesej yang sangat keras. Tiada siapa terkecuali. Isu keselamatan negara, isu kedaulatan sempadan tak boleh lagi jadi alasan untuk tutup mata pada rasuah. Isyaratnya jelas, penguatkuasaan tak lagi boleh pilih-pilih bulu. Tapi kan, perang lawan rasuah ni bukan setakat soal tangkap dan dakwa di mahkamah. Ukuran kejayaan yang sebenar ialah berapa banyak duit rakyat yang dah diseleweng tu dapat kita bawa balik semula ke dalam khazanah negara. Di sinilah ujian yang paling getih sebenarnya. Dan bila kita cakap pasal ni, skandal 1MDB mestilah jadi rujukan utama. Setakat hari ini, sejumlah 29.8 bilion dah berjaya dipulihkan. Angka ni bukan sekadar statistik tau. Ia adalah hasil usaha yang amat rumit dan berpanjangan. Nak letak dalam konteks, angka tadi tu mewakili lebih kurang 70% daripada semua dana yang dipercayai telah hilang. Dalam skala global, kadar pemulihan aset setinggi ni adalah satu pencapaian yang luar biasa. Banyak negara lain gagal dapatkan balik walaupun sebahagian kecil daripada dana yang lesap. Kejayaan ini membuktikan sesuatu yang sangat penting. Ia tunjukkan yang di sebalik semua kerosakan yang dah berlaku, jentera perundangan kita, institusi penguatkuasaan dan komitmen politik sebenarnya masih mampu berfungsi dengan baik bila ia digerakkan ke arah yang betul. Tapi kita kena ingat, perang ini bukan hanya tentang lawan individu. Musuh yang lebih besar, yang lebih sukar nak ditewaskan, ialah budaya itu sendiri. Budaya tak apa, budaya melindungi kawan, budaya selesa dengan ketirisan yang dah jadi macam barah dalam sistem kita. Budaya inilah yang kita panggil budaya kekebalan atau impunity. Ia adalah satu kepercayaan songsang yang sesetengah pihak ni kononnya berada di atas undang-undang. Matlamat utama mana-mana perang rasuah yang tulen adalah untuk meruntuhkan budaya kekebalan ini sampai ke akar umbinya. Selalu kita dengar hujah yang kata siasatan berprofil tinggi ni akan melemahkan institusi, akan buat negara tak stabil, tapi hakikatnya terbalik. Institusi tak jadi lemah sebab disiasat. Institusi jadi lemah bila rasuah dibiarkan membusuk dari dalam, menghancurkan integriti dan kepercayaan orang ramai. Sebab sekarang ni, rakyat dah tak puas hati dengan drama tangkapan semata-mata. Tuntutan mereka lebih tinggi. Mereka nak tengok penguatkuasaan yang konsisten, bukan ikut musim. Mereka nak pendakwaan yang telus dan hukuman yang setimpal. Dan paling penting, mereka nak setiap sen yang hilang dibawa pulang. Inilah ujian keikhlasan yang sebenar.
Jadi, kita kembali ke persoalan asal kita. Adakah keberanian yang kita nampak hari ini akan berterusan walaupun ia mungkin menyakitkan? Atau adakah ia akan pudar bila tekanan politik dah jadi terlalu hebat? Jawapan kepada soalan inilah yang akan menentukan sama ada Malaysia benar-benar sedang melangkah keluar dari bayang-bayang kleptokrasi atau kita hanya mengulang sejarah. Hanya masa yang akan menentukannya.